Gaji kecil, nak belanja ke nak simpan dulu? Bagi tuan-puan nak tahu jawapannya, kena tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Banyak yang fikir tak dapat menyimpan sebab duit gaji tak cukup. Padahal yang gaji besar pun sama, tak ada simpanan juga. So, statistik menunjukkan 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. So, faktor utama tiada simpanan disebabkan tiada ilmu. So, bila tak ada ilmu, dia sentiasa tunggu ada duit lebih baru nak menyimpan. So, ini salah tuan-puan. Sampai bila-bila pun tak ada duit lebih. So, untuk selesaikan masalah tak boleh menyimpan ini adalah pertama sekali tuan-puan kena belajar ilmu tentang keuangan dengan cara baca buku ataupun hadiri seminar. Jadi boleh baca buku mentor saya, buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang, antara buku yang sangat-sangat baik untuk bermula. So boleh dapatkan di Peach Mall ataupun tuan-puan boleh terus ke ini bio saya untuk saya bantu dapatkan buku yang dicadangkan. Yang kedua, amalkan prinsip simpan dulu, berbelanja selebihnya. Bila dapat gaji, tuan-puan potong dulu sebahagian untuk simpanan. Sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan. So, menyimpan ini kena paksa. Selagi tak paksa, sampai bila-bila pun kita takkan ada duit lebih. Ketiga, ubah cara menyimpan. Kalau sebelumnya simpan duit, cubalah belajar simpan emas pula. Bila sudah kenal emas nanti tuan-puan, mesti ada sahaja duit untuk beli emas. Sebab cara berfikir kita sudah berubah. Bagi yang nak saya bantu mulakan simpan emas serendah RM100, tuan-puan boleh terus klik ini bio saya ataupun refer di pin video untuk saya bantu sebaiknya. Jangan lupa tuan-puan teruskan follow saya untuk lebih banyak info ilmu emas dan keuangan.